memang orang kata berbaloi lah. Pick up dia pergi, minyak safe. Ada satu pakai kat sini. Bila pakai kat sini, terasa lah dia punya different dia. Satu, pick up dia. Wah, pick up dia cantik. Macam masa mula-mula beli dulu tau. Macam baru lah kita dia. Macam baru. Ni best ni. Lepas tu, bila sampai 2-3 hari, minyak dia boleh tahan juga. Sip jugalah. Safe juga minyak dia ni. Kira, tak rugi beli. Tak rugi beli ni. Perbezaan dia. Memang perbezaan dia ketara. Kalau saya nak recommend, memang saya recommend lah kepada siapa yang rasa nak save minyak, kereta yang kuat minyak tu, gunalah. InsyaAllah. Kan, gunalah. Memang dia boleh membantu untuk panjangkan hayat minyak kita. Dia selalu kereta ni kalau RM50 tu, seminggu je. Ini dah lepas tu, dapatlah extra 2-3 hari. Memang safe lah. Memang safe lah. Dulu kalau kita nak tekan ni, dia lambat ni. Pak, dia dah pergi pak. Kalau tak sebelum ni. Belum ni dia orang tua.